Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke TV PSS Saujana. Hari ini berlangsungnya pendaftaran dan juga orientasi bagi peralihan dan tingkatan 1 pada tahun 2026. Ayo kita saksikan. Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by an hotel without a thought. You'd be mine, would you mind if I took your hand tonight? No, you're all that. Okey, hai adik. Abang dengan adik apa ni? Arunesh. Arunesh, abang nak tanya, apa perasaan Arunesh masuk ke tingkatan 1 ni? Gembira. Gembira je? Seronok. Seronok je. Seronok kan dengan gembira sama? Excited. Excited, gembira, seronok. Okey, tak apa. Okey, abang nak tanya, apa peralatan adik bawa ke sekolah hari ni? Dalam beg adik ada apa? Pencil box, buku nota. Buku nota? Ah. Oh, adik dah sedia nak belajar lah hari ni? Dah ada kawan baru kat sini? Tak. Okey, cari kawan. Okay. Okey, terima kasih. Thank you. Okey, Assalamualaikum. Abang dengan adik siapa ni? Aisyah Mani. Dengan adik Aisyah? Betul? Oh, adik Aish. Aisyah Okey, adik Aish, abang nak tanya, apa perasaan adik datang ke sekolah masuk tingkatan 1? Mula-mula takut. Kenapa takut? Abang yang pegang kamera ni seram sangat ke? Tak. Okey, teruskan. Mula-mula takut sebab asrama kan. Lepas tu bila dah mula sikit kat situ rasa excited. Rasa excited lah. Okey, abang nak tanya, apa peralatan sekolah yang adik bawa nak masuk tingkatan 1 ni? Pen Pensel case lah, barang-barang. Pensel Buku-buku? bawa buku cacat. Ada kawan baru dah tak? Ada. Siapa nama kawan tu? Marisa, okey. So happy lah ada kawan Marisa, sekolah Saujana, happy? Happy. Oh. Okey, terima kasih adik Aish. Okey, terima kasih adik Aish. Okey, Assalamualaikum. Dengan adik siapa ni? Nama saya Kashifa Iliyina binti Muhammad Afendi dari kelas 1 Kiara. Okey, abang nak tanya, apa perasaan adik masuk ke sekolah SMK Seri Saujana ni? Saya berasa bangga. Saya berasa kecewa. Tak adalah kecewa. Rasa banggalah. Bangga. Bangga? Okey. Abang nak tanya, apa je peralatan yang adik siapkan untuk masuk ke sekolah ni? Beg, baju, pencil box, pensel, barang alatan sekolah. Jadi adik rasa seronok lah masuk ke sekolah? Seronok? Dah ada kawan baru ke? Belum lagi. Setakat ni belum. Tadi bercakap tu? Itu kawan lama. Oh, kawan lama. Kawan juga tu, okey. Dia sebenarnya tengah takut dengan abang-abang ni. Okey. Okey, terima kasih adik Kashifa. Terima kasih. Tamatlah sudah hari ini orientasi dan juga pendaftaran bagi peralihan dan tingkatan 1. Saya berharap semua tingkatan 1 dan peralihan dapat belajar dengan semangat dan gembira. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share. Bye.